Hari ini saya nak bagi 3 tips menjaga mata. Yang pertama, kita kan banyak guna gadget. So, saya cadangkan bila kita nak lihat sesuatu lama, apply 20-20-20. Maknanya apa? Setiap 20 minit kita buat kerja di komputer, kita tengok objek 20 kaki selama 20 saat. Dan cadangan saya, bagus kita baca 20 saat tu baca keluar Allah 2-3 kali. Okey, satu. Nombor 2, bagi semua pesakit kencing manis, ingat bahawa risiko untuk buta bagi kencing manis kalau tak kawal 25 kali ganda daripada orang yang tidak ada kencing manis. Jadi kalau kita ada kencing manis, keluarga ada kencing manis, mesti menjalankan pemeriksaan retina setahun sekali. Yang ketiga, kalau kita ibu bapa pakai cermin mata rabun, risiko untuk anak rabun juga 40%. Maka anak kita seawal 4 tahun dah mula suruh dia tengok objek jauh. Kita nampak, dia nampak ke tidak? Kalau kita nampak, dia tak nampak, maknanya mungkin dia ada rabun. Mesti datang awal untuk pakai cermin mata sebab takut jadi mata malas ataupun amblyopia.